Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni 21 hari bulan 3 2026 bersamaan 1 Syawal. Hari ni hari raya pertama. Admin bawakan anda semua view di pantai Bumi Hijau. Okey, ni keadaan dia sunset. So hari ni air naik pasang besar. So jalan tak boleh masuk. Untuk kereta-kereta tinggi boleh masuk lah. Okey, untuk kereta tinggi boleh masuk, tapi untuk kereta-kereta rendah tak boleh masuk lah. Okey, ni laluan utama masuk, air naik ke atas. Okey, so hari ni kita ada geng-geng OOTD Raya sedang ber-OOTD di tepi pantai. Okey, ni pondok dia. So hari ni air naik pasang besar. Ni jalan utama kita. Kat sana dah tenggelam air. Yang sini pun dah tenggelam air. So kalau korang nak masuk, boleh ikut laluan tepi sana. Jalan kaki lah. Kereta boleh parking kat luar. Sementara ni air tak boleh masuk. Okey, dan kat sini pun air bertakung. Okey guys, saya bawakan kepada anda semua. InsyaAllah nanti kita akan buat penambahbaikan lah. Sama ada kita akan tambak tinggikan kawasan ni supaya air tidak bertakung. Dan kemungkinan kat sana pun kita akan buat penambahbaikan untuk tambak jalan tu tinggikan sikit supaya air tidak bertakung lah ketika pasang besar. Okey. So kepada korang semua yang belum pernah sampai ke pantai Bumi Hijau, boleh datang kat sini untuk OOTD Raya. Dari mana ni? Dari mana? Kurang. Daripada Sungai Besar. Sungai Besar. Saja jalan sini lah. Saya jalan. Okey, saya admin page ni. Okey. Tengah buat video jap. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey guys, ni keadaan dia. Air tengah pasang besar lah. Jadi kepada korang yang belum pernah datang ke pantai Bumi Hijau Sabak Bernam, jemput datang. Okey, ni keadaan dia. Kalau air tak pasang besar, kereta boleh masuk. Tapi ni air tengah naik. Okey, boleh hiling-hiling. InsyaAllah raya ke-3 atau raya ke-4 kita dah beroperasi kedai makan. Korang boleh datang semua. Hari ni hari raya pertama. So inilah keadaan dia. Sebab air tengah naik, air tengah tinggi. Hujung sana adalah tempat untuk memancing, untuk camping semua. Tandas pun kita dah ada tandas, dah boleh guna. Air dah kuat dah boleh guna tandas. Okey, gerai ni pun dah nak siap. Okey. So jemput kepada korang semua yang belum pernah datang ke pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor, dipersilakan datang ramai-ramai. Hari biasa, hari Minggu insya-Allah ramai orang. Cuma hari ni hari raya pertama, orang masih sibuk lagi beraya. Okey. So kepada korang yang tak tahu tempat nak OOTD kat mana, boleh datang ke pantai ni lah, pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. Ada juga kereta boleh lalu, cuma dia tenggelam sikit lah. Okey, masih boleh dilalui juga. Okey guys, kepada korang semua yang belum pernah datang ke pantai Bumi Hijau, dipersilakan datang untuk lepak-lepak, healing-healing tepi pantai sambil menikmati sunset, keindahan pantai kita. Terima kasih semua. Ni geng-geng raya yang tengah OOTD di tepi pantai. Terima kasih semua yang sudi datang ke pantai kami. Okey, yang mana belum pernah datang ke pantai ni, boleh datang ke pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor. Kereta ni tak boleh lepas ni. Tadi mungkin dia masuk air tengah kering. Ni air dah tinggi. Boleh lepas. Tadi pun ada kereta lepas. Boleh bang? Boleh tu. Tadi ada kereta lepas. Tadi Mustang tadi redah je. Tapi kena hati-hati lah. Dari mana bang? Dari mana? Dari Banting. Banting, Kelang.
Oh sini je. Okey. Baik. Okay guys, itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Dalam